Bila orang cakap LASIK je, kadang-kadang orang cakap, kenapa buat LASIK? LASIK ni boleh buta. Assalamualaikum, saya Dr. Musha dan bersama kita hari ini di dalam podcast Doktor Cakap, co-host Puan Aisyah dan juga tetamu undangan kita, pakar LASIK daripada KPJ, Dr. Helen Tan. So doktor, apa sebenarnya tajuk kita hari ini pula? Tajuk hari ini best sangat sebenarnya. Sangat relevan kepada saya. Apa tu? Saya tak suka cermin mata. Itu pilihan saya ada. Okay. So sebelum kita teruskan, apa kata Dr. Helen perkenalkan diri? Hello, saya Dr. Helen Tan Sisi. Saya minat dalam bidang LASIK. Saya ialah pakar mata dan saya menceburi bidang pakar mata sejak dari tahun 2003. Dan sekarang ni saya bertugas di KPJ, Pusat Pakar Mata, dan juga the Tun Hussein On National Eye Hospital. Okay. Right, so doktor, memandangkan tajuk kita hidup tanpa kacamata kan. Jadi sebenarnya apa faktor utama yang orang memang tak naklah pakai kacamata? Yang saya tengok selalunya convenient lah. Kalau kita pakai kacamata ada view yang saya nak bentuk juga bangun pertama mana saya yang dorong saya buat sini sendiri ialah biasa saya bangun malam susu boleh cari dulu boleh susu boleh buat senang sebab boleh sebenarnya apa isi sebenarnya sebenarnya adalah kaedah yang menggunakan laser untuk berubah bentuk kornea kita sampai depan dia bentuk dia menggunakan flat dan retina kornea di bawah kalau tinggi 100 kita buat sini 200 posisi supaya tak boleh kacamata jadi orang buat sini dia rabun kasih rabun untuk kita rabun ke sebab rabun ni saya kita rabun rabun jauh rabun dekat rabun astigmatism yang paling biasa dan Asian ni in fact ialah rabun jauh tak nampak clear jauh. Dekat boleh nampak. Itu terbalik dengan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris jadi short sighted. So short dengan jauh tu macam terbalik kan. So rabun jauh lah yang paling common kita buat LASIK. Kebanyakan I would say dalam 95% pesakit saya semua rabun jauh. Okay, so sebenarnya apa yang saya tanya ni sebenarnya saya adalah patient. Dr. Helen. Kita jadi patient saya, lepas tu jadi kawan saya, lepas tu sekarang co-host pula. Betul. Kenapa saya decide untuk buat LASIK tu sebab salah satu is dia punya convenient tadi itulah. Sebab saya exercise kan. Lepas tu bangun malam and then pagi-pagi tu bila kita rushing kan, cermin mata adalah benda yang macam kat mana aku letak tadi. Dulu Aisyah punya power berapa tinggi? Saya punya power 400.5. Ya, 400.5. Aisyah pun datang sebab dulu dia biasa ada jangkitan corneal ulcer. Betul. Lepas tu memang saya cakap tak boleh pakai contact lens dah. Kisahnya Aisyah dulu suka pakai contact lens. So bila dah pakai contact lens, kita pula pakai dengan masa yang lama tau. Bila pakai tu pula lupa nak buka. Kadang-kadang tidur pun dengan lens. Sebenarnya ada statistik yang menunjukkan risiko untuk jadi buta daripada memakai contact lens tu slightly higher than buta daripada buat LASIK. Okay. So ni contoh menarik sebenarnya kan. Because ramai orang pakai contact lens kan. Dan susah nak adhere kepada the do's and don'ts kan. Ya, betul. Dia pakai lama, tidur lama. Pilihan terbaik kita adalah buat LASIK lah. Kan? So ada pilihan-pilihan. Tapi LASIK je ke yang ada? Dr. Helen, ada pilihan lain tak? Saya daripada kita tahu buat LASIK kaedah je. laser ni kan. Kaedah laser sebenarnya yang broadly, yang common sekarang ni ada 3 jenis. Itu yang paling glamour ialah Relax Smile. Relax Smile ni dia bagusnya sebab bukaan dia kecil saja. Bukaan dia kecil. Lepas tu disebabkan bukaan kecil, risiko untuk dapat mata kering dia akan lebih kurang daripada prosedur yang lain. Prosedur yang kedua tu nama dia LASIK yang kita duk cakap sekarang ni, yang dah lama di market lah. LASIK, dan yang ketiga ni PRK, Photorefractive Keratotektomy. Yang ini dia cara kaedah yang lama sikit. Tapi ketiga-tiga ni ialah kaedah yang memang internationally, worldwide, eye surgeon, LASIK surgeon using it. Tapi dalam tiga-tiga ni mana yang lebih canggih ataupun lebih latest lah. The latest teknologi yang buat masa sekarang ni yang best sekali tu yang Relax Smile lah. Seperti saya cakap tu lah, risiko dry eye dia kurang. Lepas tu dari segi keteguhan kornea, the integrity of the cornea, based on the studies that have shown that in long term cornea integrity dia preserve, dia terpelihara, dia maintain berbanding dengan prosedur yang lain. Okay, kalau kita cakap pasal LASIK ni kan,
sebelum saya decide untuk buat LASIK ni kan, apa yang berada di kepala saya adalah macam mana orang nak operate mata ni. Bila yalah kita orang biasa, bila sebut nak nak buat LASIK tu, kita anggap macam operation lah. Macam operation yang kita tahu kan. Sebab dia buka biji mata, aku duduk luar. Kita tak tahu kan. Itu memang biasa pesakit akan cakap, mata akan dikeluarkan ke? Macam mana doktor, saya akan tutup buka mata macam mana? So prosedur tu kan senang je kan, Aisyah kan. Baring, lepas tu dalam 15 minit hingga 20 minit untuk dua-dua mata. Kita tak bius badan, kita bius dekat mata sebab kita akan ada target light tu kena tengok, sebab kita nak laser dekat bahagian tengah tu, kita nak nipiskan kornea kat tengah tu. So patient kena tengok light yang tengah tu tapi kita ada benda untuk special instrument untuk bukakan mata, so tak perlu risau kejik ke semua tu. Dan sekejap saja, dan rasa tekanan sikit, rasa orang pegang-pegang sikit, rasa air dalam mata. Dia ada teknik tu, dia ada unsur-unsur keselamatan kat situ, betul? Mesti. So sebab dalam mesin tu dia ada satu safety feature tu yang kita dah lock tu, sebelum kita nak start laser kita dah lock. Okay, kalau pesakit tengok tergerak banyak sangat, laser tu akan immediately stop. Dia akan stop sendiri. Dia macam AI lah ni. Okay. Coming soon kan. Okay. So kita dah cakap pasal laser pula kan. Okay, bila dengar pula laser, lagilah takutnya. Dah main laser pula. Tadi dah sebut pasal operate kan, sekarang laser. Okay, sebenarnya doktor, LASIK ni sakit tak? LASIK ni tak sakit. Common kan orang tanya kan, sakit tak kan? Sebenarnya tak sakit. Berdasarkan pengalaman saya pun patient sendiri. Soalnya rasa tekanan sahaja. Rasa tekanan, rasa orang pegang-pegang. In between tu biasalah kita akan letak air sikit, rasa macam mata kena air. Masa I buat tu, I rasa macam mana tahu? Macam kita pergi car wash yang mesin tu kan. Benda tu dekat sangat dengan mata. Tapi sekejap je lah, dalam 15 minutes, 20 minutes. Kalau tak gerak 10 minutes pun dah kau tim dah. Ya, betul. Nah, berarti ada 3 jenis. Coming back to the option. Patient nak tahu ada 3 jenis. Siapa yang, macam mana buat pilihan tu? Doktor yang pilih ke atau betul yang pilih? So first kita buat assessment yang standard lah untuk semua orang. Basically mengapa kita buat assessment untuk LASIK? Sebab kita nak kena pastikan orang tu sama ada kornea dia jenis kornea normal ke tidak. Yang kita risau ni yang jenis yang keratoconus, kornea dia bentuk lain sikit. Ataupun maksudnya macam mana tu doktor? Kornea kan lapisan paling depan mata. So patutnya bentuk dia cantik serata. Macam windscreen lah. Yang kita tak nak tu orang yang ada kornea yang nipis dan bentuk nak jadi kon. Dah jadi kon ataupun sebelum jadi kon tu, kes-kes macam tu kita nak kena pasti. Dan kes-kes macam ni kita nak cakap sorry, tak boleh nak buat LASIK. Tapi ada cara lain yang bukan rawatan laser lah. So lepas kita dah tahu dah patient ni dah boleh buat LASIK tu semua, kita akan bagi option dalam market, SMILE, LASIK ataupun PRK. Kita akan bagi bincangkan setiap kebaikan dan keburukan. Dan of course penting kita kena standardizekan pesakit tu macam mana. Kalau orang yang suka gerak-gerak kita rasa macam tak okey masa buat LASIK tu bahaya. Misalnya I akan advise untuk buat yang traditional PRK. Yang nampak okey, semua okey, dan dia akan buat pilihan lah, bergantung pada harga, bergantung pada apa yang dia orang nak. Kalau macam orang yang dry eyes tu, kita advise yang the best tu lah. So maksudnya dalam kata lain, mula-mula doktor akan saring dulu, tengok apa yang sesuai. Betul. Lepas dan only doktor bagi pilihan-pilihan yang berkaitan. Betul. Lagi satu lagi orang suka tanya kan, ada tak risiko buta tu doktor? Itu mitos sebenarnya. Kan? Bila orang cakap LASIK je, kadang-kadang orang cakap, kenapa buat LASIK? LASIK ni boleh buta. Tu, I nak betulkan sikit lah. Statistik menunjukkan komplikasi daripada LASIK sangat-sangat kurang. Kurang daripada 0.1%. Kurang betul tu. And then risiko nak jadi buta, itu komplikasi. Komplikasi tak semestinya jadi buta. Komplikasi yang sekarang ni taklah dah canggih-canggih ni, sebenarnya boleh berubat. Tapi yang nak jadi buta tu, I would say tak tahulah 0.0000 berapa. Yalah, maksudnya my hand, dia punya percentage tu sangat rendah. Ni kan. Okey. Kalau kata rabun tadi doktor kata rabun jauh. So kalau rabun dekat pula, boleh ke? Rabun dekat
dalam kerja-kerja harian saya yang saya nampak rabun dekat yang disebabkan faktor usia, iaitu presbyopia. Kalau rabun dekat yang memang dilahirkan rabun dekat, tu jarang-jarang masyarakat kita ada rabun dekat macam itulah. Walaupun ada. Tapi yang kebanyakannya yang presbyopia ni bila umur 40 dan ke atas, kita akan ada masalah membaca. Betul. Yang tu rabun dekat disebabkan usia. Okey, mengapa boleh jadi macam tu? Disebabkan kanta dalam mata, masa kita muda, kanta tu dia boleh auto adjust. Kita tengok jauh, dekat, dia auto adjust. Bila kita dah umur 40, dia dah slow. Macamlah sendi kita juga kan, faktor usia. So bila jadi macam tu, kita akan adopt satu kaedah, kita panggil dia monovision kan. Monovision ni ialah bila kita buat dua-dua belah mata, kita akan cari dulu, kita akan kena pasti dulu mata mana yang dominan. Mata dominan maksudnya macam tangan kita lah, tangan kanan banyak sama, kerja. mata pun ada juga. So mata yang dominan tu kita akan buang habis power. Jadi dia tengok jauh clear. Mata lagi satu, kita akan tinggal sikit power dalam 100 hingga 150 rabun jauh. Tujuannya yang simpan power ni untuk membaca. Tapi bila dua-dua mata buka, dia tak akan rasa. Dia boleh tengok jauh, boleh tengok dekat. Takkanlah kita nak jalan So teknik presbyon kan? ni kepada orang yang masa muda pakai cermin mata, tapi bila meningkat usia dia dah terpaksa guna multifocal, tiba-tiba nak buat LASIK, betul? Ya, betul. Kan? Dan banyak, tapi kalau orang tak pernah pakai cermin mata macam mana? Orang tak pakai cermin mata bila dah jadi presbyopia. Masa muda tak pakai kan? Tak pernah pakai. Pun boleh buat juga LASIK monovision ataupun LASIK presbyon. Tapi yang penting tu kita kena assess dulu. Kita kena simulate. Kita datang klinik, kita letak kanta, kita bagi dia tengok. Kalau dia pass test tu, we all panggil presbyon tolerance test. Kalau pass test tu, then is a qualified candidate. Tapi of course kita akan bincangkan the pros and cons lah. Adakah dia selesa dengan macam tu. So maksudnya kalau masa muda yang 3 pilihan mula-mula tadi Dr. Ella cakap. Tapi bila kita dah umur 40-an ke atas, dah start nampak multifocal tu kan, presbyon is presbyon is the option, but the 3 option is still valid. So main laser untuk betulkan cermin mata ni, dia muda ke tua pun semua orang boleh lah. Dia dah had umur yang ada had umur. Okey. Tak boleh yang kanak-kanak tak boleh. Kanak-kanak tak boleh. Kita nak 18 dan ke atas dan tiada had atas. Lepas umur 60 ke, kalau yang dah buat cataract, lepas tu dia tak best, dia nak buat LASIK. Boleh juga. Boleh juga. Okay. Cuma yang umur 18 tu nak bagi tahu sikit, mengapa umur 18 dan ke atas? Sebab 18 tu adult. Dah dewasa, so dia boleh bagi consent, dia bagi kebenaran untuk buat operation. Faham. Okey, kalau katalah contohlah macam pengalaman saya sendirilah kan. Okay, so saya dah buat LASIK and then now rasa macam dah satisfied. Okey, and then ada tak possible untuk rabun balik, doktor? Possibility tu memang ada. Ya. Kita tak janji cakap buat LASIK, lepas buat LASIK dia akan tahan selama-lamanya. Okey. Selalunya kes-kes yang rabun datang balik ni, dia tengok kes juga. Dia bukan semua orang. Kes rabun balik ni bila power dia terlalu tinggi. Bila power yang tinggi kan, macam power 900, power yang 1000, kes macam tu kita kena buang banyak sikit kornea kan. Kita kena laser banyak kornea. So secara natural badan kita, kornea tu dia akan tumbuh sedikit-sedikit dalam masa yang lama. Bila berapa lama tu lepas LASIK? Selalu dalam static, very rough figure, very rough figure, sebab different study will show a different figure. Roughly in 10 years is going to be about like minus 50 to minus 100. Dalam 50 hingga 100 power akan datang. Power 50-100 je lah. Dalam masa 10 tahun. Betul. Kalau ada tapi macam orang yang buat dalam umur 30, kalau dah 40 tu power datang balik sikit, okey, dia jadi monovision macam tadi tu lah. Power datang balik sikit, dia akan membantu untuk membaca. So selama mana LASIK tu bertahan bergantung pada usia pesakit tu buat. Betul? Bergantung pada usia dan bila LASIK tu dibuat. Ya, dan bergantung pada power, how much power. I see. Kebanyakan patient, kadang-kadang patient ni dia tak boleh accept, dia nak buat juga. Bila power tinggi macam tu, kita advise case yang borderline kan. Sebenarnya ada option lain yang bukan laser. So yalah, kalau case-case macam tu selalunya I advise
kita go for another option. Option lagi satu yang mana kita masukkan kanta, kita panggil implantable contact lens, ICL. Dengan cara tu sebenarnya kita tak buang cornea, kita tambahkan kanta. So kira macam pakai spek lah, ada kanta baru tapi di dalam mata banyak pilihan banyak yang kita laser masuk kanta, laser tu sendiri pun ada banyak jenis kan. Betul. Back to basic balik, kita cakap hidup tanpa kacamata ni kan. Okay. Biasanya orang akan ambil keputusan untuk pakai lens lah. Contact lens. So kita dah cerita contact lens pakai terlalu lama. Sebenarnya kan contact lens tu sendiri dia boleh letak kat mata tu berapa jam je doktor? Sebenarnya penjagaan contact lens lah kan. Advisable dinasihatkan tidak lebih daripada 8 jam. Itu paling cantik lah. So adakah yang boleh kenapa 8 jam? Why can't it go beyond 24 hours? Kan, betul. Kita pun kerja 8 jam kan. Sebab mata kita pun letih. Sebenarnya lapisan kornea tu bila kita letak kanta lekat contact lens tu, kita letak on our cornea. Our cornea tu benda yang hidup. Tisu yang hidup. Dia perlukan oksigen. Dia perlukan vitamin, nutrient. So kalau kita tutup dia dengan contact lens, lepas 8 jam, dia jadi letih lah. Dia tak cukup makan lah. Tak cukup makan, tak cukup nutrient. Dia akan jadi kering. Tak selesa. Okay. Selain daripada yang 8 jam tu, dinasihatkan orang yang pakai contact lens tidak boleh tidur dengan contact lens, tidak boleh swimming, berenang dengan contact lens. Cerita dia kalau pakai kacamata memanglah swimming kena pakai contact lens. Lepas tu penjagaan kebersihan contact lens tu sangat-sangat penting ya. Perlu cuci, simpan betul-betul. Dan casing tu tempat bekas contact lens tu sepatutnya kena tukar sekurang-kurangnya sebulan sekali lah. Okey. So kalau kata kita tengok kan contact lens tu dia ada macam-macam, ada daily lah, ada ni semua kan. So doktor suggest sebenarnya kalau katalah kita nak pakai kan for certain event, sometimes orang nak jugalah nampak lawa di make up kan gitu kan. Dia tengok mata. Kalau mata yang biasa tak ada risiko mata kering, can just go for the normal contact lens. Dan penting tu tak nak lebih daripada 8 jam lah. Tapi kalau orang yang macam selalu ada masalah dengan contact lens lah, mata kering lah, lepas tu jadi merah lah, alergi lah, kes macam tu better go for daily. Daily kan sebab macam tu lah, bila kita pakai buang. So yang contact lens tu dia tak melekat debu-debu ke apa ke, dia so jadi dia betul-betul clean lah kan. Oksigen tu boleh boleh go through easily. Okey. Ada orang nak decide lah buat LASIK kan. So doktor boleh tak explain sebenarnya macam mana proses tu until mula-mula kena buat apa, lepas tu kena buat apa, macam tu. Okey. First kali kan kita kena check dululah. Datang kita akan buat LASIK assessment. Dari permulaan sampai hujung kita periksa mata, tengok ada penyakit-penyakit mata yang lain ke. Lepas tu kita akan buat scan untuk tengok kornea dia sihat ke tidak. Scan juga saraf kat belakang semua, check tekanan mata semua. Bila dah okey, then kita akan sarankan prosedur yang macam mana. Lepas tu boleh select date buat prosedur. Kan masa kita buat assessment tu doktor, yelah bila mata ni kan, maksudnya bila ada assessment dekat mata ni, boleh tak dia macam datang sendiri ke, kena naik Grab ke, kena ada orang bantu ke? Betul, tu soalan yang bagus kan. Sebab kan datang sorang-sorang dah tak boleh balik. Tak nak drive tadi kan. Kalau kita tengok struktur mata kita, anak mata kita kecil kan. So bila datang check, apa yang kita nak check yang sebab kita nak letak ubat titis untuk besarkan anak mata. Anak mata tu sebenarnya macam tingkap untuk doktor tengok bahagian dalam mata. So lepas titik ubat tu, anak mata akan kembang. Bila anak mata kembang, banyaklah cahaya masuk dalam mata kan. So dia akan nampak blur. Tapi sementara sahaja, 4 jam. So kita nasihatkan orang-orang yang berminat untuk datang buat LASIK assessment, kena datang Grab ataupun seseorang untuk accompany. Sama lah macam hari operation juga. Someone to accompany. Okey, so kiranya masa buat assessment tu tak ada sakit, tak ada apalah kan doktor kan? Okey, ni pengalaman saya lah sebab saya pun nak kongsi jugalah kenapa LASIK ni bagus. Dulu kita kerja, kami ni outdoor, kerja kat luar, kena jumpa orang, lepas tu kadang-kadang kena masuk sungai lah, lepas tu exercise, macam-macam aktiviti buat. Jadi saya rasa itu adalah best solution lah
Best solution dia dengan buat lasik. Tapi bila nak masuk tu macam mana nak buat lasik ni? And then you all jangan risau sebab diorang ni akan advise kena bawa tu, kena ada orang jaga, mata akan jadi macam ni untuk berapa hours kan. And then masa assessment pun sebenarnya walaupun ada orang jaga tapi orang tu pun boleh masuk dalam tunggu dekat luar kan. And then sekejap je settle kan. Make comfortable lah, selesa lah. Comfortable sebenarnya. Dan jangan risau, tak perlu warded, tak perlu apa pun. Sekejap je. Proses tu yang betul-betul sekejap. Okay. So, ada tak mitos pelik lagi yang doktor rasa orang selalu cakap lah pasal lasik ni? Yang paling biasa tu orang akan cakap, oh jangan buat lasik sebab lasik akan jadi buta. Okay, yang tu lah mitos yang paling penting, yang paling salah, yang saya rasa it's a bit unfair to the laser technology lah. Padahal lasik ni ialah one of the operation yang paling banyak dilakukan di dunia ni. It's one of the most common and the most safe procedure. Tapi yang selalunya kalau lasik, apa kesan sampingannya biasanya? Lepas buat lasik tu lah. Lepas buat lasik sebab apa-apa medical procedure ada sikit kan kesan sampingan tu apa. Kita tak boleh bebas daripada tak ada kesan sampingan. Yang paling biasa tu mata kering lah. Mata kering ni sebenarnya sementara dalam sebulan hingga 3 bulan macam tu. Kalau orang yang ada mata kering, sebab tu yang penting assessment tu kita nak tengok mata dia kering ke tidak. Orang yang existing mata kering tu kita akan rawat dulu. Rawat dia sampai dah okey baru boleh buat prosedur tu. Okey. Mata kering, lepas tu glare and halo. Waktu malam bila keluar tengok lampu jadi pecah-pecah sikit. Okey, yang tu pun temporary dalam sebulan hingga 3 bulan. Tapi bergantung juga. Setengah orang dia lambat sikit sampai 6 bulan. Selalunya saya akan bagi tahu pesakit lepas buat nanti dari malam pertama jangan pergi cari mana. Jangan pergi cari lampu. Sebab kalau macam tu dia jangan susah. pergi cari kesan sampingan tu. Yes, betul. Benda ni kita buat bukan nak bagi mata you lagi perfect, lagi clear, lagi super clear. Tujuan kita buat lasik untuk you sebab nak bagi tidak bergantung pada cermin mata, tidak bergantung pada kanta lekap. Kurang bergantung lah. Betul. Faham. Lagi satu tu lah yang power tu, kita nak semua orang dapat kosong. Tapi this one medical kan, badan masing-masing dia takkan dapat lah. Takkan dapat. Soalnya bila datang check tu 25 ke 50 ke, jangan panik. Yang tu memang biasa. As long as you can go without spectacle, do your daily activity, that's what we want. Alright. So dia tak adalah kata everything is so perfect but it's functionally well kan. It's not perfect but it's functional kan. Jadi kan tadi doktor sebut mata kering tu kan. Bila dah habis lasik tu ada tak kira macam kita provide something untuk kurangkan kering mata tu? Ya, memang dalam ubat yang kita provide tu kita akan bagi artificial tears lah, ubat pelembab untuk kurangkan mata kering. Selain tu of course lah kita bagi antibiotik, ubat untuk kurangkan radang. Cerita sikit Dr. Helen pasal yang tadi yang operation lasik tu memang selalu kita dengar kan, yang tadi yang masuk kanta dalam mata, implantable contact lens. Implantable contact lens dia tak sama macam cataract operation. Dia tak sama macam cataract operation, dia tidak menggunakan laser teknologi. Apa beza dua tu? Tak sama nama operation juga kan? Ya, dia operation tapi kita akan buat bukaan yang kecil sahaja. Masukkan dalam kanta tu 2.4 mm. Kanta tu akan dilipat dalam injektor. Lepas tu masukkan dalam mata, kanta tu akan terbuka. Ini memang untuk orang-orang yang power tinggi, orang yang tidak sesuai untuk buat lasik. Dia macam tanam contact lens tu. Dia tanam contact lens dalam mata terus. Tak payah sebut-sebut pakai. Tak masuk terus. Tanam je. Tak payah risau. Ada kebaikan keburukan lah. Dua-dua tu ada kebaikan. Tapi banding dengan yang cataract operation tu, cataract operation lain. Cataract operation tu bila kanta asal dalam mata kita, dia dah keruh, sepatutnya jernih masa kita muda. Dia dah keruh disebabkan faktor usia, dan kanta tu perlu diganti. Kita akan buang kanta yang berkatarak tu dan kita gantikan dengan kanta palsu. So ICL dengan cataract surgery dia lain lah. Dia operation juga. Tapi satu tanam kanta, satu lagi ganti kanta. Kita ganti balik. Itu soalan saya remember. Banyak ibu bapa, kan kanak-kanak sekarang banyak pakai cermin mata. Banyak ibu bapa akan bertanya, tak apa, pakailah cermin mata. Teruskanlah dengan gadget-gadget tu, sebab kadang gadget susah nak kontrol kan. Apa berlaku, kadang-kadang ada tanggapan kata tak apa, nanti nanti kita boleh buat lasik. Biasa lasik boleh selesaikan semua masalah. Apa pendapat Dr. Helen kat situ?
Yang ini interesting sebab dulu masa zaman-zaman kita kita kena pakai spek je kan, gadget tak ada kan. Tapi sekarang ni kita I will call like latest jugalah. Ada cara-cara kaedah rawatan untuk rabun jauh untuk budak-budak. Untuk budak-budak. Tujuannya untuk kontrol power tu, tak nak bagi dia naik cepat. So kalau ada ibu bapa yang power tinggi definisinya lebih daripada 600 lah. Kalau siapa-siapa ibu bapa yang ada power tinggi, takut anak-anak dia jadi rabun jauh dengan gadget-gadget semua ni, datang jumpa doktor pakar mata mana-mana, dan kita akan advise kaedah ada eye drop, ada auto K, contact lens, and the latest is the red light. Kena kawal jugalah kan, betul tak? Sebab kalau tidak power tinggi sangat, nanti nak buat lasik pun tak boleh kan. Lasik untuk penyelesaian semualah kan. Okay, so saya rasa macam banyak kita nak cerita pasal lasik ni sebenarnya kan. Okay, tapi kita mungkin dah ke penghujung juga. Akhir sekali apa nasihat doktor untuk orang yang masih ragu terfikir banyak list nak kena buat, yes no kan? Apa yang doktor nak sarankan? Sebenarnya pengalaman saya, pesakit ni dia akan datang bila dah umur 50 macam tu, doktor nak buat lasik So saya tanya, sejak bila you ada rasa keinginan untuk buat lasik? Sebenarnya dari umur 20 lebih, 30 lebih takut. Betul. So bagi saya, nak buat lasik tak nak buat lasik ni semua daripada kemahuan sendiri. Okay, kalau you ada kemahuan sendiri macam tu, kalau nak buat, elok lebih awal lah daripada datang 50. Bila datang 50, kita kena buat monovision, of course not perfect. So as early you do, as early you enjoy it. Okay, alright. So thank you so much doktor. Okay, katalah ada lagi yang masih nak tanya lagi semua kan, kat mana kita nak cari doktor? Okay, boleh cari saya dekat tempat kerja saya. Ulang balik doktor, kat mana tadi kerja tu? Tempat kerja saya ialah di Pusat Pakar Mata KPJ dan The Tun Hussein On Eye Hospital. Saya juga ada Instagram. Boleh cari maklumat dekat situlah. Apa nak type doktor? Nanti rujuk dekat bawah. Ada type kat bawah. Terima kasih Dr. Helen kerana sudi datang ke podcast kita pada hari ini, dan Aisyah, terima kasih atas semua soalan-soalan yang menarik tadi. So jangan lupa like, share and subscribe. Anda tanya, Doktor cakap. bye.